Saya nak tidur pun tak apa nak boleh nak tidur. Hujan lebat kau-kau ni kat luar. Lebat. Lepas tu slow lebat balik. Memang kita dengar lah dalam apa? Dalam kemah tu. Ish. Rasanya inilah camping saya paling dahsyat sekali lah. Bila hujan ni. Panjang kami camping ni, ini adalah antara camping yang kami menerima kunjungan hujan yang begitu dahsyat jugalah. No. No. Buat ni. Siap. Punya olio. Ni ada apa ni? Hash brown dengan chicken finger. Okey. Right guys. Jom kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil kita tengok sepak takraw secara live. Melaka Titan lawan. Lawan apa dah? Okay guys, setakat ni campsite ni lah. Setakat malam ni lah kami duduk. Pada petang tadi sampai, dia rasa macam tenang lah. Dia macam semi wide, port pun privacy, jauh daripada orang. Cuma aja lah dekat kami ni tepi ni kan, tapi jauh lah juga. Tak ada lah sebelah-sebelah. Kira macam kalau kita penat bekerja, lari pada masalah, dah lari kita kesibukan. Nak duduk sini sama tenang-tenang, lelek. Sekarang jual pergi dalam tak. Lepas tu cucuk-cucuk tofu bola tu. Lepas tu ni lama dulu. Lepas tu air mana-mana. Air dalam balam. Ini dong. Tak, apa tak boleh air. Suku. Saya nak tidur pun tak apa nak boleh nak tidur. Hujan lebat kau-kau ni kat luar. Tidur risau juga. Kut kemah ni bocor ke apa kan. Besar ni. Kuat angin dekat luar pun kuat. Tapi check tepi-tepi ni. Okey. Tak apa-apa lah. Kita tengok. So apa nama fly sheet saya tu jatuh ke tak? Kita penyek sikit. Fly sheet okey. Jangan tercabut dia punya apa? Dia punya tali dah. Ya.
juga dia punya hujan angin semua ni. Ini dah rasa lembab lah mak. Walaupun 2 layer, kat atas saya dah pasang rain cover, rasa lagi lembab. Sini kita tengok tak ada apa. Okey lah, alhamdulillah tak ada apa-apa. Dah lembab-lembab ni. Dia tempih ni lah. Sebab dia layer dekat luar tu satu layer kan. Dah slow sikit lah hujan. Pagi lebat ni. Lebat kau-kau ni lah. Terkejut saya. Dia tengah-tengah tertidur. Apa? Oh. Tapi dia tak ada kilat, dia tak ada guruh apa lah. Awal-awal tadi ya, bunyi guruh kan. Bunyi guruh tu saya dah agak lah, dah standby dah, semua dah kemas lah. Dah kondisi hujan ni malam ni. Tapi ni ternyata lah hujan. So harap-harap tak ada apa-apa. Fly sheet saya kat luar tu pun saya tadi dah kemas dah tali apa semua. Barang-barang semua dah masuk dalam. Kalau tempih juga tak boleh buat apa lah. Alright. So sambung tidur. Tapi tak boleh nak tidur lah. Kita tengok lah. Kok terlelap juga. Katak pun dah bunyi lah. Dah slow lah hujan. Okay lah tu. Esok pagi kita tengok lah apa yang apa kesudahan dia. Okay, jom saya nak baring-baring tengok. Nak tidur dulu lah. Dah risau juga kan. Tidur pun tak boleh nak beli. So sama-sama lah doa semoga tak ada apa-apa yang berlaku. Hujan lagi lebat. Kalau ni pukul 4.46. Hujan masih lagi lebat guys. Dia on off. Jadi lebat masa awal-awal tadi pukul 12 lebih. Lepas tu dia renyah-renyah still. Lepas tu hujan lebat lagi. Tengok bertahan ke tak. Tapi nampak gayanya dah terap lah air kat sini. Tapi di celah-celah ni tak adalah apa nama bocor ke apa. Ni serap ni biasalah. Sebab dah atas bumbung dia dah apa, lama sangat hujan. Betul-betul dalam 4 jam 5 jam. Lelin okey lah, tak ada apa-apa lah. Tengok tepi ni dia macam bocor sikit lah. Sebab air masuk lah ke tepi. Sebab kita tak ada cover apa-apa. Basah sikit sebab saya buka tadi. Ni basah sikit ni. Ni bertakung air. Nanti ni masuk ke tepi kot. Memang tak ada cover apa ni daripada luar. Ni. Oh ni di belah-belah kat sana okey. Hujan tu sangatlah lebat di Jerai kali ni. Tak nampak. Tapi saya punya fly
dengan dekat Komai ni masih lagi okey lah. Jangan terbalik sudah. Air flow dia cantik. Kamu tidur sikit lagi. Tadi dah tertidur juga rupanya. Sudah pukul 4 lebih. Tengah hujan. Makin lama makin lebat. Makin lama makin lebat. Cabaran betul lah camping kali ni. Dia macam tak tenang nampak. Okey. Hujan lagi guys. Pukul 6.40 bangun subuh. Jangan lagi renyah-renyah. Kita tengok ni, saya punya seatbelt cemerlang elok. Okay. Risau tali pack tu cabut je sebab dia punya apa, tanah lembut. Takut cabut kalau angin kuat. Itu hujan lagi. Dia start hujan balik dah. Dia lebat kokau punya. Start pada pukul 12 tadi sampai pukul 6 lah. 6 kat pukul 7 ni. Lebat. Lepas tu slow. Lebat balik. Memang kita dengar lah dalam apa, dalam kemah tu. Ish. Rasanya inilah camping saya paling dahsyat sekali lah. Bila hujan ni. Dulu pernah juga rasa hampir 12 jam, 10 jam kan. Tapi tak adalah lebat ni, dia renyai-renyai berterusan tu. Kali ni kata dah 6 jam, 7 jam memang lebat kau-kau kat jiran ni. Satu pengalaman yang baru jugalah kepada saya camping. Nasib baik semuanya orang kata untuk flysheet, command area dalam kemah pun tak ada teruk sangat lah. Macam dulu air bertakung lah bawah, macam-macam. Untuk kali ni kira ni antara yang dahsyat jugalah saya camping kali ni. Dahsyat dengan cabarannya, cabaran cuaca hujan. Okay, saya nak semayang dulu. Tapi toilet dah. Let's go. Dia okey. Bersih. Ada 2 toilet lelaki dekat sini. Ada shower atas. Ada semayang. Sebelah toilet perempuan. Dua juga. Sinki ada 2. Dekat luar pun ada 2. Ada berapa sinki? 4 kot. 2 agak. Ada air. Kita boleh ambil air apa? Air dari tapis tu. Hujan pula ni. Atas sana meriah lampu.
Lebih dah tak jauh lah, dalam 10 meter, 20 meter je. Okay guys, kita dah selesai semayang semua. Hujan pun dah reda, dah berhenti. Dengan Satgi dia datang balik. Hanya jom kita keluar dulu tengok cerah-cerah ni. Tapi masih lagi renyai-renyai sikit, gerimis. So far alhamdulillah saya punya tent ni cuma dia angin kuat kot ni. Patutlah dalam tu macam tempiah sikit air, rupanya yang ni dia terkelepek. Terkelepek ni atas tu. So far setakat ni pakai drain cover ni okey lah, membantu lah. Tak adalah air masuk celah-celah ni kan. Tidak dia masuk kat dalam celah-celah seal ni. Cuma angin kuat malah dia naik. Dia naik atas macam tu kan. Bila naik atas tu dia macam air takung sikit lah kat sini. Dekat celah-celah ni. Kena sentiasa tengok juga lah. Rasa dalam macam tempiah-tempiah air. Dia bukan bocor banyak lah. Dia tempiah-tempiah. Yang bertakung tu mungkin tepi tu. Dekat tepi kat sini. Mungkin sebab ni kot dia lepek tu, air flow dia tak cantik lah. Okay. So far alhamdulillah. Ni pun renyai ni. Tengok belakang sikit. Lampu okey, line clear. Biasalah geng, kemah yang kata satu layer macam ni, saya pun tak ada nak tutup macam tak tutup fly, guna fly ke apa. Dia satu layer. So memang kalau hujan ke apa, memang air direct lah kena kan. So kita akan dengar bunyi pun kuat lah dekat bumbung, dekat dinding kemah tu. Ni pun renyai-renyai lagi. Air sungai dia bunyi kuat juga tu. Ingat nak pergi tengok. Cerah semacam pula ni. Gelap. Tak nampak. Okay. Jom kita pergi tengok sikit. Bunyi air tu macam kuat air sungai dia tu. Oh, patut lah. Dahsyat juga air dia. Oh, ni macam kepala air turun tu. Air tinggi sebab hujan lebat lagi. Sini kan dia macam kolam kan. So air dia lambat, dia macam penuh dulu. Turun. Campsite ni kira antara campsite yang paling atas. So tak ada lagi lah campsite atas lagi. Sebab kawasan ni memang tak banyak campsite. Ada 1 dan 2 lebih kurang macam tu lah. Mungkin lepas ni akan banyak lah kot kan. Tapi ini antara campsite yang terawal di kawasan ni. Jadi air memang direct pada atas. Memang antara campsite yang paling tinggi lah. So sebab tu dia punya air ni dia tak luas lah, dia punya sungai. Sungai dia kecil. Okey, jom kita belanja dah, tengok kepala air. Memang tak boleh nak mandi lah ni. Bahaya. Air pun lambat lah kot nak jernih balik. Okey bang. Lebat malam.
Oh. Ni pun dengar bunyi guruh lagi ni. Duduk gelap lagi ni. Saya tak mai lagi. Tutup lampu baru. Hai. Oh, dengar bunyi guruh. Guruh lagi guys. Sana belah dulu gelap ni. Okey, alhamdulillah saya baru selesai mandi. Barulah hujan berhenti ni. Pukul berapa? 9.40. Pukul 9 tadi hujan berhenti. Mentari sudah muncul kembali, alhamdulillah. Tapi itulah, tak berapa nak cerah lagi ni. Dia duduk gelap lagi sebelah sana. Apa dia tu? Buah. Dah bang. Tu dia rajinnya. Ya Allah. Ni satu. Ni tak ada nak masak apa lagi, Ustaz. Terima kasih bang. Makan tu. Ya ke. Rezeki kita pagi ni. Jiran sebelah tu bagi pula makanan. Tu dia dengan spaghetti, dengan sandwich. Oh, ada lagi. Dik tu bawa main lah. Seragam lah adik. Macam tu. Peace kali. Yeay. Okay. Terima kasih nah. Sama. Dengan buah, anggur, terus apa, sandwich, spaghetti, macam-macam. Rezeki. Alright. So pagi ni sebenarnya dah pukul 9 lebih dah. Kami sebenarnya rancang nak pi apa? Batu Hampak punya air terjun tu. Dia CEO bagi tahu dalam 10 minit kena jalan kaki, hiking sikit. Tak jauh lah sebenarnya. Kami memang suka aktiviti pagi-pagi macam tu kan. Lepas subuh siap-siap terus nak pergi. Tengok-tengok hujan tadi, berhenti, hujan, berhenti, hujan. Dia berhenti pun renyai-renyai. Jadi macam tu. Saya pun tadi lepas pada pukul 7, lepas tengok kepala air tadi tu kan. Lepas tu tidur balik lah. Tak tahu nak buat apa, duduk dalam kemah. Tengok sedap-sedap pukul 9 macam tak dengar bunyi apa kan. Okey, hujan dah berhenti lah tu. So nak kena tunggu kering semua kemah ni dulu. Lepas tu dengan fly sheet bawah ni semua kena kemas pelan-pelan. Barulah boleh orang kata kemas-kemas lah. Kalau tak kering ni, kalau nak hujan kalau hujan lagi ni naya. So kami nak kena kemas barang-barang dulu. Lepas makan lah. Lepas makan, lepas tu kita kemas-kemas. Sebab ada yang basah tu, lembab, kita nak kena keringkan dulu. Alright, jom kami nak makan. Lepas tu nak kemas lah. Gelap ni. Rock ni. Tak boleh nak kering juga ni. Lambat. Kena kemas barang-barang semua dulu. Dan fly dengan kemah ni. Tak kering baru kita. Bantu. Bantu dulu.
Gerimis balik guys. Aduh, buana ni nak mengemas ni. Tutup lah. Gerimis sudah mengundang kembali. Aduh, tak boleh nak kering juga ni. Mau sampai ke petang jugalah kereta dia. Baru nak sempat kemas sikit. Tak ada nak kemas juga. Hujan lalu ni. Tapi itulah, tak boleh nak kering lagi ya. Kemah apa semua. Baru dah tengah angkat sikit-sikit. Aduh. Sabar lah, sabar. Okey. Okay, alhamdulillah saya dah selesai buat campsite review dan interview owner tentang Jerai Nature Glamping ni. Siapa yang berminat nak camping dekat sini boleh tengok full review dekat video saya selepas ini. Video camping video campsite review. Jom saya nak kemas. Dia elok ni, cuaca panas elok ni, dah kering. Kemas dulu. Iya. Ada api. Ada api. Angin. Oh, ikan. Ikan apa? Ikan gapi. Ikan api. Ni betina ni. Ambil lah. Ada bekas lah. Kalau ada bekas ambil. So. Ambil ya. Tak tahu. Kat sana bonsai kita orang barat tak? Macam tadi ni. Ni yang jantan ni. Yang ni kecil. Ini yang jantan elok ni. Ini elok ni. Dia ni jantan elok ni. Yang elok. Okay, Jerai Nature Glamping sampai. Okey. 1 2 3. 1 2 3. Selalu saya tak kemah saya dekat depan, dekat tempat duduk depa. Tapi nak bagi depa ni, budak-budak ni selesa, jadi tak belakang. Jadi sebab tu saya dah kurangkan box saya hanya 2 saja. Dulu saya buat 3. Alright, selesai kemas, selesai buat review semua. Kami pun dah nak gerak balik. Alhamdulillah, tapak pun dah clear. 2 tapak ni. Satu pengalaman yang indah, yang orang kata cemas. Yang ada kelainan, yang cabarannya agak dahsyat jugalah camping kali ni di Jerai Nature Glamping. Panjang kami camping ni, ini adalah antara camping yang kami menerima kunjungan hujan yang begitu dahsyat jugalah. Nasib baiklah kemah pun agak semelang. Alhamdulillah lah, tak adalah kelang kabut sangat kan. So sejuk, best, tenang, privacy. Orang kata nak sembunyi diri duduk kat sini memang okey sangatlah. Kalau anda nak camping kat sini boleh tengok nombor kontak dekat description kat bawah. Try lah kan, orang-orang utara dekat bolehlah datang sini. Kita cuba dan kita support orang kata campsite yang ada di kawasan anda. Okey, semoga perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa subscribe, like, share and comment video-video saya. Semoga kita berjumpa lagi di next video guys. Assalamualaikum. Let's go. Wah, mantap. Cabaran yang amat dahsyat di Jerai Nature